10 minit masak ayam simple dinner. Isi ayam, potong dada ayam lah. Dada ayam. Okey, lepas tu potong dadu, 3 kuning telur. 3 kuning telur. Yang putih dia tak ambil? Tak payah. Okey. Okey, garam. Garam. Dengan lada hitam. Oh, belum lagi keluar awak dah tahu ah. Gaul. Kacau-kacau, daun sup, mayonis, mozzarella cheese. Gaul, tepung gandum. Kalau tepung lain tak boleh? Kacau-kacau. Oh, siap. Okey. Goreng. Nugget lah. Kenapa pula nugget? Dah macam nugget bentuk. Akan macam nugget bentuknya tu. Nugget lah. So kita buat nugget. Okey, jom cuba. try test. Oh yeah. So sekarang kita ada bahan-bahan dia. Ayam ni. Apa ni? Ayam. Kita potong dadu. Ni potong ayam bahagian dada Ya, tadi dia potong dadu kan? Potong dadu. Dah habis potong ni, kita masuk dalam mangkuk. Dalam bekas? Dalam bekas. Okey. Yes, kita nak gaul. Okey. Okey. Dia kata telur 3 biji warna kuning saja kan? Dia ambil kan? Kuning sahaja. Okey, yang putih jangan ambil. Tak payah. Okey. So kita masukkan telur. Telur 1 2 3. Oh, yang tu dah hancur. Okey. Masukkan garam. Agak-agak ajalah. Okey. Masukkan lada hitam. Lada hitam. Masukkan mayonis pula. Mayonis. Tu masukkanlah daun sup ni. Daun sup. Okey. Masukkan mozzarella cheese. Uish, banyak ni juga ni. Mozzarella ni bila kita goreng tu yang jadi crispy-crispy tu. Lepas tu kita gaul lagi. So dah jadi macam ni, dah agak-agak sebati tu, masukkan je lah tepung. Saya agak-agak je ni. Okey. Tak payah masukkan semua, rasa macam banyak sangat. Okey. Temu ni, nugget kita ni. Itu kita masukkan. Masukkan dalam ni. Ya. Oh. Buat je lah jadi ketul-ketul macam tu. Warna dia jadi, warna jadi. Warna jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi inilah dia. Nugget. Ayam nugget. Ayam nugget. So inilah bentuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba buka. So cheese yang awak letak tadi tu mozzarella. So memang dia ada macam tarik sikit dan kita cuba makan. So dia ada telur-telur dia lah. Ya. Adakah macam nugget pun ya sebab ada tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cheese dia memang sangat bagus. Tepung tu tak rasa sangat. Ayam dia memang best. Dia tak keras dan tak lembut sangat. Saya boleh bagi rating. Dia tak lembut lah? Dia lembut tapi dia tak keras. Okay. So jadi korang boleh cuba untuk dinner malam. Okey. Jom. Cuba. Try test. 8/10. Kalau pedas saya boleh bagi 10/10. Awak buatkan untuk saya lah lepas ni. Sedap ke lepas tu?